Kita bergerak sekarang. Ten 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 ten. Command Endu, Komando Padu. Apa khabar sahabat-sahabat di sana? Pagi ni, jom kita dengar dua puisi daripada Pak Ako untuk dijadikan sebagai semangat kita pada hari ini. Terimalah persembahan daripada Pak Ako. Menyingsing lereng ke puncak gunung, rehat sebentar di pohon ara. Apa dipikir, apa dimenung, inilah dia kerjaya tentera. Duduk termenung di kaki tangga, sambil melihat sarang tempur. Apa dipikir malang menimpa, darilah sihat OKU lah kita. Duduk termenung di pinggir kali, sambil lihat jari jemari. Apa dipikir malangnya ini suratan takdir ilahi. Sedih pun ada, gembira pun ada. Masakan tidak ada yang suka. Banyak isteri menjadi janda, anak dipangku hilanglah. Tapi itu tidak mengapa, demi negara berkorban nyawa. Kutabit padamu, wahai wanita, kerana menjadi isteri tentera. Walau dicaci, walau dihina, itulah lumrah ragam manusia. Kutabit padamu, wahai wanita, kerana menjadi isteri salihah. Andainya dinda menutup mata, pintu syurga menanti anda. Duduk merenung sarang tempur, jatuh sebiji dalam perahu. Tahun ini kita berjumpa, tahun depan belum ku tahu. 1 Ogos pula. Okey, 31 Ogos Malaysia merdeka. Berbilang kaum ada di dalamnya. Melayu, Cina, Iban dan India. Orang asal pun ada juga. Itulah istimewa negaraku Malaysia, negara merdeka, negara beraja. Rakyat hidup aman sentosa, tidak musuh. Itulah negaraku Malaysia. Dari Bentung ke Selim Riba, negeri Perak Darul Ridwan. Mencari musuh merata-rata, dari Pekan sampai ke hutan. Banjaran panjang titi wangsa, 3 negeri 4 sempadan. Kutabit padamu, wahai perwira, kerana menjadi binti pertahanan. Darat dan laut serta udara. Nama kita berbeza-beza, tugas diberi tetapnya sama. Menghapus musuh petualang negara. Ayat hidup aman, itulah negaraku Malaysia. Negeri Kedah Darul Aman, Alok Stang ibu negeri. Hop gubi dua dalam kenangan, berita sedih menyayat hati. 13 nyawa kami terkorban, demi negara kami berbakti. Pisah raut tali belati, sembelih ayam serban. Walau sedih menyayat hati, demi negara kami berkorban. Sahabat sekalian, ada banyak lagi yang saya akan share dengan hampa kat luar sana tu nah. Rendah, Muna, Nala, Anji, Arab, banyak lagi. Saya akan ini sikit-sikit sampailah hari merdeka. Kurang-kurang kita sedang di luar sana tu banyak benda-benda yang kita tak tahu. Tugas saya cari, ambil, hidangkan dekat hampa semua noh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Video saya akan pendek-pendekkan. Jadi support channel ni. Saya harap tuan-tuan kat seluar sana tu support channel ni supaya saya ada semangat nak buat kan. Hampa tekanlah share ke apa, subscribe, komen kan. Yang mana yang share tu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ketika ini saya memerlukan hampa punya support lah, Ni tengah semangat nak buat ni kan. Sambil-sambil tu orang kata komen-komen tu saya kalau yang hak elok saya jawab lah. Hak yang sensitif tu saya tak nak jawab lah. Tapi apapun saya nak buat penjelasan awal di sini. ATM sentiasa menjaga kebajikan Angkatan Tentera lah. ATM sentiasa, terutamanya Jabatan Hal Ehwal Veteran. Saya selalu pergi sana Saya settlekan mana-mana tentera yang dapatkan allowance apa semua, bantuan semua, insyaAllah saya bantu. Dah 2 dah sedap jaya insyaAllah. So jumpa lagi macam biasa bagi sebalut. Command and do. Terima kasih.